Si mati ada meninggalkan barang kemas pusaka. Tapi sebelum dia meninggal, dia dah tinggalkan pesanan. Nanti bila mak dah mati, yang ini bagi anak yang ini, yang ini bagi anak yang ini, yang ini bagi anak yang ini. Dalam kes ini, adakah itu wasiat? Dan perlukah dimaklumkan kepada semua ahli waris? Dalam kes ini, apa yang mak ni dah buat adalah wasiat lisan. Jadi kita kena tengok kepada rukun wasiat. Rukun wasiat kedua, penerima wasiat mestilah bukan waris faraid. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan hak kepada yang berhak, ketahuilah tiada wasiat kepada ahli waris. Tapi dalam kes ini, mak ni dah wasiat kepada ahli waris, iaitu anak kandungnya. Jadi, wajib maklumkan semua waris faraid, pecahan faraid masing-masing terlebih dahulu, kemudian dapatkan persetujuan mereka sama ada boleh tak nak ikut wasiat ini. Sekiranya mereka tidak bersetuju, mereka nak faraid, automatik wasiat batal. Sebab itulah tuan-puan, sekiranya tuan-puan ada harta dan tuan-puan nak ianya diwarisi insan tertentu dalam kalangan ahli waris, contoh anak kandung atau pasangan, maka elakkan pakai wasiat. Sebaliknya, gunalah hibah harta. Elakkan pusaka bertukar puaka. Kita jumpa di video seterusnya.